Berapa bulan exam? Exam berapa bulan ni? Kan lambat ni. 3 32, Feb. sir. 3 Feb. 9 paginya. Dewan Ilmu. Wow. Alright. Dewan Ilmu PAUH 3 Februari. Ah, ya. Hmm, hmm, hmm. Okay. Dewan Ilmu PAUH. Supply Chain Management. 9 AM. So, pastikan jaga kesihatan, jaga diri masing-masing supaya tidak berlaku kecederaan, MC dan sebagainya. Okay. Jaga keselamatan, jaga kesihatan supaya kita dapat menjawab peperiksaan dengan lebih baik. So, for your information, our exam for the supply chain management, we have a 3 question, total 3 question. So, all the question, case study question. Okay, all the question berbentuk case study. So, question number 1. Dia adalah pecahan dia. Dia ada beberapa pecahan. Dia ada anak dia lah. A, B, C, D, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Macam tu contoh lah pecahan. Kan? Tapi taklah sampai I. So, question 1, 10 marks. Alright. Question 1. Cuma question 1. Okay. Question 1. Seperti yang dinyatakan dalam has been mentioned in the teaching plan, chapter cover for the final exam, chapter 1, chapter 2. Chapter 1, 2, chapter 6. Chapter 6 lah pula silap. Chapter 1, chapter 2, chapter 8, chapter 12, chapter 13. Chapter 1, which is about the introduction to the supply chain management, chapter 1. So for this chapter introduction, so you need to very, very clear what is the supply chain management. Kena betul-betul clear, understand basic process inside the supply chain. So for your, okay, I recall balik lah kan. Ni macam recall balik, mana dia punya ni. Dia highlight. Highlight. Okay. Alright. Ini basic supply chain. Basic supply chain mesti ada pergerakan. The flow of the physical material. And also the information. And next, mesti melibatkan financial ataupun funds. Okay. Basic supply chain. Mesti ada proses jual beli. Okay. Mesti ada proses to get the material first. Right. And at the same time, they must have the flow of the information. Mesti faham benda ni, konsep asas. Okay. Seterusnya,
Seterusnya, what is supply chain ni adalah konsep asal je lah. To get the raw material, the component, selepas kita manufacture the raw material, and then kita come up with the final product from the manufacturer, and then going to the wholesaler and distributor, and the last one, the retailer. The supply chain must be connected by using the transportation and storage activities yang berlaku dalam supply chain punya business hantaian. And also, there must be integrated through the information. Without information, we cannot process anything. Okay? Kita kena share the information. Kan? Kita kena ada proper information planning and integration activities along the supply chain management. Okay? Itu basic dia lah. So, ini perkara yang berlaku dalam supply chain. Apa yang dikatakan information flow, apa yang dikatakan primary cash flow, financial kan? Reverse production flow, apa yang berlaku, kenapa ia berlaku, apakah information itu, asking yourself, what type of the information, what type of the reverse production flow, apa kita nak buat, apa action should we are taken from the reverse product flow tadi. Apa yang berlaku dalam primary cash flow, kan? So, ini yang dikatakan proses flow dalam supply chain. Apa yang dikatakan information flow? Kenapa ia penting? Kenapa invoice itu penting? Kenapa order itu penting? Kenapa kita perlu buat order? Kenapa kena ada receipt? And then, kenapa berlaku? Apa yang berlaku sebenarnya pada primary cash flow ni? Payment buat sama ada buat replacement, kenapa ia perlu di recycle, kenapa ia perlu dimusnahkan, macam mana nak musnahkan, macam mana nak hapuskan, apa konsep yang kena perlu pakai. So the primary product process flow, which is mestilah melibatkan material, components, supplier and services for maintenance, and lastly adalah finished products. Itu basic supply chain yang kena faham betul-betul dalam konsep ini. Kalau tak ada information flow yang baik, apa yang berlaku? Kalau tak ada sistem cash yang baik, apa yang berlaku? Kalau tak ada material flow yang baik, apa yang berlaku? Kena asking the question tu. Why and what? Dia akan bagi situation. Kan? So kamu kena fikir berdasarkan kepada basic supply chain tadi. Bullwhip effect tak masuk Tapi dia kena faham situasi. Okay, semua kena baca. Tapi kena faham situasi. Origin pun tak ada. Advanced technology pun tak ada. Dia tak adalah tanya terus direct kepada advanced technology, tak ada. Tapi kalau you nak implement the advanced technology dalam situasi tu, it's okay, tak ada masalah. Kan? Untuk environment protection ke and so on kan. Bila kita implement the advanced technology. Untuk sustainability, untuk kita nak buat recycle kan. Pun boleh. Kan? Masuk elemen, ini adalah elemen-elemen yang ada dalam supply chain. Big data untuk perkongsian maklumat, to share the information, right? So you implement the big data, for example, for what? For data collection, research and analysis. The pattern for the pattern and so on lah, and so on. Macam-macam lah. Kan? Function big data tu untuk company kita kan. Untuk apa sebenarnya bila kita implement the big data for what? So dia bagi situation. So you need to answer the situation. Kan? So bila kita baca, kita tahulah macam mana nak settle down the problem. And then itu sahaja untuk chapter 2. Kita kena faham betul-betul konsep. Konsep ni kena faham betul-betul. Kalau tak faham konsep supply chain, susahlah nak menjawab exam tu.
Kan? Okay. Untuk chapter 2 pula. Chapter 2 berkenaan dengan purchasing management. Purchasing management, which is dia melibatkan benda yang melibatkan pembelian. How to manage the pembelian. Right. Chapter 2. Dalam chapter 2 ni macam mana uh, kita nak decide how to buy the small value of the equipment, something like that kan. Equipment ke, tu lah benda yang barang yang kecil kan. Macam mana kita nak beli, proses pembelian tu macam mana. And then how you to decide, how you decide the decision making to understand the sourcing tadi. And then kita kena understand the sourcing. Ada apa maksud purchasing tu, kamu kena baca lah, semua kena baca. And then dalam purchasing dia ada dua jenis purchasing. The first one, traditional purchasing, and second one, procurement purchasing. Alright, so dekat sini kita kena faham untuk calculation tak ada. So in this part kita kena faham yang dikatakan traditional purchasing ataupun manual purchasing dan e-procurement purchasing. Kena faham kenapa ia berlaku. Apakah transaction yang berlaku, bagaimana ia berlaku, apakah kesan jika kita menggunakan paper base, apakah kesan jika menggunakan e-procurement. So you need to differentiate between dua sistem ini. Sama ada manual dan procurement kan. You kena buat differentiate lah kan. You nak tengok advantage kedua-dua sistem ini kan. Baru you boleh clear, faham konsep ni. Apa yang berlaku sebenarnya dalam manual purchasing. Dan apa yang berlaku dalam e-procurement purchasing. So you kena faham. Jika, apa advantage untuk e-procurement system, bla 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 bla, semua boleh faham. Kenapa kita implement benda ni? So, seterusnya, nilai ataupun value yang kecil. Contoh alat tulis, kertas and so on kan, dalam kita punya syarikat. Kita nak guna method apa untuk buat pembayaran. Okay, so ini adalah list of the small value purchasing system. Okay. Bila dia tanya bagaimana untuk membeli sistem, bagaimana untuk membeli sesuatu dengan nilai yang kecil. Nak guna method apa? Nak guna procurement credit card ataupun nak use blanket check ataupun petty cash. Itu kamu punya jawapan lah. Okay. Kalau small value lah. Lagi outsource. Okay. Part yang paling penting, outsourcing. Kita dah buat simulation dalam kelas. Itu outsourcing ni. Kenapa kita decide buat outsourcing? Kenapa kita tak buat sendiri? Our company kan? Why not we do by ourselves on that particular of task? Why we need to outsource the task to outside company, to others company? Why? The question is why? Kenapa kita perlu outsource task itu? Kenapa kita tak buat sendiri? Adakah ia costing? Adakah ia disebabkan oleh skill, knowledge, technology and so on? Kita tak ada keupayaan kan? So kenapa? So outsourcing ni perlu ditekankan. Yang pertama tadi procurement method dan traditional procurement kan, traditional method. Yang keduanya outsourcing. Why? How to make and buy decision. And then sebab apa? Kita kena buat reason for buying or outsourcing. Kenapa kita kena buat? Kita kena fahamkan untuk outsourcing ni. Reason kenapa kita nak buat sendiri barang itu. Sebab kita nak protect our property, technology and so on kan. Sebab tak ada competence supplier, tak ada kompetitif kan, tak ada persaingan. Sebab itu kita nak buat sendiri barang itu. Seterusnya, reason kenapa kita beli
barang itu ataupun kita outsource kepada company luar untuk buat task yang itu. Sebab cost advantage, lebih murah cost dia berbanding kita buat sendiri. Yang kedua, sebab kita tak ada kaki tangan yang cukup in term of the people ataupun workers ataupun machine and so on, kan, teknologi and so on. And also bila tak ada pekerja, kita kena hire kalau tak cukup pekerja, kita kena tambah staff. Itu telah menambah kita punya costing, kan. So that's why not kita subcontract saja kepada pihak luar untuk menguruskan part yang kita tak mampu buat. Seterusnya, kita tak ada kepakaran dalam bidang tersebut. And seterusnya, in term of the quality, bagi menjamin quality. Sebab supplier tersebut ada better technology, process and skill labor, and also they have the advantage economy of scales. Okay. Kita kena faham betul-betul kenapa kita nak buying ataupun kita nak outsource. Reason sebab apa? Pengiraan tiada. Kenapa kita kena why kita decide kita kena favor kepada single supplier? Why you decide like that? Itu kamu punya ni lah, jawapan lah. Kenapa you decide single supplier? Why you decide multiple supplier? Why? You kena jawab soalan why itu. Kan? Dalam soalan itu. Dia bagi case tadi, so you kena decide nak guna single supplier ataupun multiple supplier. You punya jawapan apa? So semua kena baca. In term of the outsourcing, ini kamu punya decision. Okay? Multiple supplier pula ada capacity and so on. Kan? Okay. Seterusnya apa lagi? Challenges dan sekian, terima kasih. Itu saja chapter 2. Okay, untuk pengetahuan kamu, question 1 ini dia gabungan chapter 1 dan chapter 2. Untuk soalan 1, gabungan chapter 1 and chapter 2. Itu sahaja untuk question 1. Case study. So jawapan dia mesti ada basic introduction supply chain, kena faham. Yang kedua ada elemen procurement, jual beli, kan, ada sourcing, outsourcing and so on dalam case study tu. So you kena cantumkan kedua-dua tu untuk menjawab persoalan question 1. Seterusnya, question number 2. Question number 2, dia melibatkan the involve chapter 8 only. Chapter 8, topic 8, process management, cover question number 2. Chapter 8. Chapter 8. There is about the process management, Lean and Six Sigma in the supply chain management. So question number 2, they have a 3 sub question A, B, and C. So total marks for the question 2, which is contribute to 15 marks, 15 markah. Okay, Lean Six Sigma. Lean Six Sigma, you need understand what is a Lean and what is a Six Sigma. Lean, apa maksud dia? Apa itu Six Sigma? Apa konsep Lean? Kena faham. Apa konsep Lean? Why we need to implement the Lean practice in our organizations? Okay, Lean.
Lin. Lin ada Muda, Kanban, SPC, Pokayoke. Semua ni kena faham konsep. And then why we implement these methods? Untuk apa? Untuk waste reduction and so on kan. Okay. So dia ada downtime system kan. TIM team, down team. So method yang seterusnya 5S yang kita buat buat simulation dalam kelas kan. So ini adalah method untuk kita run the process lean. Apa objektif utama lean sebenarnya? Untuk apa? So how to use this method? Explain. How to use this method? You need to understand everything method yang ada dalam ni. Okay. 5S. Untuk lean lean, layout dan juga lean layout. Manufacturing cells for the work cell. Why we need to implement the U type of the lean layout. U type. Okay. Kenapa kita implement this methods dalam untuk inventory kita dan untuk setup time reduction. Untuk access inventory service. Okay. Lepas tu kita ada sistem Kanban card. Untuk apa Kanban card ini sebenarnya? Kita kena faham. Semuanya kena faham kan? Selepas Kanban card, lean layout terbalik. Kanban card. Apa function Kanban card? Dan juga Kaizen. Continuous improvement tu maksudnya Kaizen lah. Change for the better. Kan? Okay. System lean dan environment. Lean and environment. Dia kan lean tu nak reduce the waste sebenarnya, dan dalam masa yang sama dia nak menjaga environment management. Itu dia punya matlamat. Objektif lean tu. Okay. So apa itu Six Sigma? So you all kena study Six Sigma. Compare di antara lean dan Six Sigma. Dalam nota memang tak ada Six Sigma. You all kena cari maklumat tu sebagai hint ya. Six Sigma. Buat comparison di antara dua benda ini, lean dan juga Six Sigma. Tengok apa advantage, apa function dia, apa nama objektif lean dan apa objektif untuk Six Sigma. Dalam slide kita ada lean saja, okey. So Six Sigma saya tak ada slide untuk Six Sigma ni. Saya kurang beri penekanan dekat Six Sigma. Tapi tak apa, konsep yang paling kita nak student faham betul-betul adalah lean punya konsep. Okay. And then please tolonglah buat comparison lean dan juga Six Sigma. Apa beza dia? Apa advantage sekian. Apa objektif sekian. Untuk apa? Kan itu saja. Untuk question number 2. Question number 2. Dia ada A, B and C. Dan seterusnya. Ada baki berapa chapter lagi? Ada baki berapa chapter lagi? 2 lagi, sir. 12. Ya, sudah tentu. 2 chapter lagi tu akan cover soalan yang ke-3. Question number 3. So, chapter apa? 11 and 13.
Betul? Sorry. 13 pula. Topik 11 and 12. Topik 11 dan 12 akan ditanya, will be asking in the question number 3. Question number 3 have a 3 subsection. 3 subsection, which is A, B, and C. So, total marks 15 markah untuk question number 3. Question number 3, 15 markah. Question number 2, 15 markah. Question number 1, 10 markah. So, total 40 markah. Kalau dapat carry mark 40, nak dapat A berapa? Macam tu lah. Kalau 50, dapat lagi 30, baru dapat 70. Contoh So, memang total terus lah. Kalau kata dapat banyak tu lah untuk final exam kan. Kalau dapat 20 saja dalam final exam, kalau dapat 40, dapat 60. Tapi, okay, kita pergi ke part seterusnya. Chapter 11 dan 12. Chapter 11 dan 12. Chapter 11 dan 12. Chapter 11. Yes. Chapter 11. 12 lah. Betul lah, 11. 11. 11. Integration. Why we need to integrate all this together, all the team together? Why we need to integrate? Sama juga dia mesti ada financial, information and products. Material kan yang bergerak. Basic dia. Why we need to integrate? Because the objective to share the information sharing. Kan? So kita ada satu model di sini, the integration model. So we need to understand step by step until it's sampai semua itulah kita faham. Kenapa kita kena implement this model? Apa yang berlaku sepanjang dalam setiap kotak model ini? Ada satu persatu kita explain dalam ni. Kan? Sampailah 7, 8 model. Okay. Dan baca juga obstacle yang berlaku dalam in order to develop the supply chain. Apakah halangan yang menyebabkan supply chain itu tak boleh bersatu, tak boleh integrate? Apakah halangan dia? Contoh halangan kita bagi itu apa? Mana contohnya? Contoh halangan kita bagi hari itu silo mentality. Kenapa supply chain itu tak boleh nak tak boleh nak integrate? Because ada individu dalam department kita yang silo mentality. Ini contoh-contoh dia lah. Alah, silap lagi. Contoh dia. Kan. Trust. Contohnya trust. Knowledge. Kan. Tu benda. 3 perkara lah kat sini. Silo, trust, knowledge. Kan. Yang benda-benda yang tak integrate the supply chain. Kan. Itu contoh-contoh dia. So, from the situation, kamu kena identify situasi mana yang dia punya statement tu sama ada pengurus itu silo mentality ataupun dia lack of knowledge, lack of trust ataupun bagaimana. Dia bagi situasi. So you need to identify the situation. Apa yang berlaku dalam statement itu sebenarnya. You kena baca macam mana yang dikatakan lack of knowledge.
Apa yang dikatakan silos, apa yang dikatakan trust. Hide the relationship, productivity, overall success. Okay. Kita kena faham situasi dan kita kena jawab dengan berhemah lah benda tu. Kita kena faham apa jawapan kita. Sama ada knowledge ke, in term of knowledge ke, in term of trust ke, ataupun in term of silos mentality. Obstacle. Dan macam mana nak manage the risk ada sikit saja kan. Ini boleh baca untuk pengetahuan sedikit, pengetahuan kamu sedikit kan. Mana tahu kok dah boleh selit kan. Saya tak pastilah yang ni masuk. Saya tak pasti part risk ni masuk ke tak. Tapi boleh baca untuk pengetahuan kamu kan. Okay, chapter 12. Chapter 12 kita nak measure the supply chain. Bila nak measure, kita kena ada satu numbers. Sama ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya performance kan. Itu measurement. Kenapa ia penting? Kenapa ia perlu di measure? Apa function sebenar measurement itu? Untuk apa sebenarnya? Nak improve apa? Why we need to measure? Inside our firm, situasi dia bagi, you tak boleh nak measure you punya team, and then how to measure your teams, kan? In term of what criteria kena measure, in term of the skill, knowledge, and so on, blah 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 blah. Dia bagi situasi, you kena measure. Oh, staff ni kurang skill. Oh, staff ni kurang knowledge. Oh, okay. So, how to measure? So, kalau boleh bagi sedikit pendapat dalam jawapan, mungkin kita boleh menggunakan balance scorecard dan score model untuk improvement inside our organisation. Tapi kita kena faham apa function balance scorecard dan score model sebenarnya dalam organisasi. Kan? So kena explain apa function sebenar. Ada dalam buku tu, dalam buku Dr. Najwa tuliskan. Function sebenar dia untuk scorecard dan so on. Pengiraan tiada performance measurement and so on. Kan? In term of the cost, kita kena measure in term of what, kan? Kan? In term of the performance measure. Kalau dia contohlah, kalau dia kata in term of measure untuk performance, apa benda yang kita nak measure? Performance. Kalau untuk customer service, kita nak measure apa? Kalau untuk average responsive, average response times, kita nak measure apa? Kan? Kita kena situasi itu. Ada table dalam buku tu yang Dr. Najwa buat, cuba tengok balik. Sebab soalan ni Dr. Najwa yang tulis, yang buat. Bukan saya. Balance scorecard. Okay. Alright, itu saja kan? Tak ada apa dah. Semua saya dah beritahu. Masa menjawab peperiksaan 2 jam sahaja. 9, 10, 11. 2 jam. So, we have a 3 question here. Answer all the question. Question 1 contribute to 10 marks. Question 2 contribute to 15 marks. Question 3, 15 marks. So, itu saja. Dari pihak penaja. Kerjaan tiada malam ni. Okay, ada soalan? Tak ada kan? Okay, selamat menuju peperiksaan. Sponsor kita Maggi. Maggi goreng ya, Maggi kuan. Asyik makan Maggi ya. Kot lah macam nak sponsor ke kan, ayat sekelas ke, mana tahu.
Kan malam ni kan. Macam. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita end awak sambil makan, sambil baca. Sambil makan, sambil baca. Ikutlah nak makan dan baca ke apa ke. Janji Azim bahagia. Kalau kena pula Maggi campak dengan baca kan, lagi sedap. Welcome. Terima kasih, sir. Doa kami, sir. Alright, good luck to good luck. Thank you, Good luck. sir. Good luck. Thank you, Exam. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, good Thank luck. you. Bye-bye. Yes, sir. See you next time. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Kelas. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Ibrahim and the team. Nandri, sir. Buat elok exam. Muhammad Ketua Azim ke? Doakan kami, Bang Benny. Bang Benny doakan kami. Ya, kamera anjing. Thank you, sir. Thank you, sir. Bang Benny doakan kami. Babi ni buka kamera. Oi, abang buat apa tu? Bang Benny, mai. Thank you, sir. Oi. Itulah sebab tak bagi tip tu. Dah, kami lepas habis Bang Benny bagi tahu kami main. Eleh. Sungguh. Dia main judi, sir. Main judi. Dia Oh. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you untuk ilmunya. Alright. Baik. Good luck. Lembut tak betul? Sir, soalan dia tu macam fokus kepada case study je lah kan? Ya. Soalan dia ni berbentuk, dia bagi statement kita tadi lah kan. So dia bagi situation and so on. So kita kena faham apakah permasalahan dia tu. So jawablah soalan dia tu. A, B, C and D contoh kan. So A contoh apa benda. Dia nak apa? The process of the supply chain. In term of the information, what type of the information yang berlaku. Maybe ada lack of the transaction ke, dia tak implement the e-procurement ke, ataupun dia menggunakan traditional method ke kan. So kita kena identify situasi tu. Kita nak guna approach mana yang lebih better. And then kita buat suggestion. Kalau lah dia pakai traditional methods untuk procurement, kita suggest lah e-procurement pula kan. So kalau e-procurement, kita mesti melibatkan sistem. So sistem apa mesti nak integrate dengan cloud computing ke, big data ke, itu kamu punya jawapan lah. Lebih konkret lah macam tu. Faham tak? Faham, sir. Faham. Thank you, sir. Sebab tu kita kena baca semua. Kan? Dia bagi situasi. So kita kena faham keadaan tu. Macam mana sebenarnya. Dia bukannya dia tanya berapa elemen yang ada dalam basic supply chain. Dia tak tanya macam tu. Cakap. Kan kita kena fahamkan Okay, sir. Okay. situasi. Gitu. You tak perlu hafal pun. You kena faham saja. Okay. You tak perlu hafal. Apa contoh-contoh yang ada dalam PSC. Balance scorecard. Ada 5 point contohnya. So 5 point tu tak perlu faham. Tak perlu hafal. Kena faham saja. Without a proper understanding, without a good understanding, you susah sikit lah nak tackle jawapan tu. Boleh Atika? Atika Boleh, sir. jangan Boleh. mengecewakan. Jangan macam tu, sir. Apa dia? Kalau macam 5S tu kita kena betul-betul tahulah dia punya susunan tu kan. Maksudnya setiap S tu apa. Kita kena faham lah kan yang tu. Kita So, tak tanya soalan satu-satu macam tu. Kita kena faham apa konsep faham. dia. Okay, Kita faham. tak tanya soalan ada 5 5S. So susun satu-satu. Tak. Tapi bolehlah kau nak ingat apa dia punya step kan. Jawapan tu kalau CP-CP Dia macam kita kesesuaian boleh dengan
study. Ya. Kita akan Ya, betul. Kalau situasi ni sesuai tak kalau kita pakai JIT? Kalau situasi ini sesuai tak kita pakai 5S dalam bilik kita ke, dalam ruang pejabat ke, macam mana ke, ruang tempat kerja kita ke, macam mana. Kalau macam ruang apa nama, conveyor tu yang U shape dengan L shape kan, dan straight line tu adakah sesuai kita pakai dalam kita punya tempat kerja? Dia bagi situation. So kita kena bijak, kita kena pandai guna metrik itu di tempat yang sesuai. Itu sahaja. Sebab tu kita kena understand. Kita tak perlu bagi ingat pun. Dan kita kena faham saja. Okay, baik sir. Thank you sir. Ya, dia sebenarnya dalam model fasa untuk exam kan. Kalau kita bagi ingat tu dia ada stage, dia ada beberapa stage. Stage pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Semua ada 6 stage. Stage bagi ingat tu level 1, level yang paling rendah. Bagi ingat tu level yang paling rendah. So, soalan-soalan kita ni semuanya stage 5, 4, 5, 4, 5, 4. Cuba you search belum taxonomy. BLOOM taxonomy. Dia punya stage 4 dan 5. Cuma dia tak pergi ke 6 saja. Memang high ranks of the question lah. Dia nak test kamu punya kefahaman, kebolehupayaan kamu untuk menjawab soalan. Dia bukan nak test daya ingatan. Cikah, dia tak test daya ingatan kamu pun. Tengok Cikah boleh ingat semua 5S ni. Set suke soal kan. Oh, baguslah Cikah ni, dia boleh ingat semua. Kita bukan nak test Cikah daya ingatan Cikah. Kita nak test Cikah punya kefahaman individu itu. Sejauh mana dia boleh memahami konsep tersebut. Boleh faham? Nur Atikah? Faham sir, faham. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada sir. Ada 9 orang ni. Tak ada. Betul ke tak? Kalau betul tak ada, kita boleh PT dok lah. Kan? Macam pun tak cuai dah dalam ni. Macam dia berhenti berehat bentar ke. Okey, kalau